dah terpisah. Jadi itulah masalah dia. Hey, what's up guys, hari ni kita ada Toyota Rush. Hari ni kita nak buka blower bahagian atas. Jadi untuk buka blower bahagian atas ni, kita kena buka bila A, kita kena buka sun visor ni, kita kena buka dia punya bracket ni juga. Untuk bahagian kat sini, tekan klik kiri kanan tu dan kita boleh tarik dia keluar. Lepas tu kita buka dia punya rear view mirror. Okay, dekat dalam bahagian tu ada dua skru, kita buka dan kita tarik keluar besi ni. Lepas tu kita dah boleh tarik dia jatuh. Okey, lepas tu kita dah boleh tarik dia ke bawah. Dia ada 4 klip yang pegang dia dan satu soket kita kena cabut. Kenapa kita buka besi ni tadi? Sebab dia pegang klip dekat bahagian belakang ni. Jadi bila kita buka, mudahkan dia keluar lah. Lepas tu kita buka dia punya handle ni. Congkel dia punya 4 skru tu. Kat atas ni ada 2 klip, kita boleh buka. Kita buka cover nut dia tu. Lepas tu kita buka dia punya seatbelt. Lepas tu kita buka pillar P. Kemudian kita buka pemegang tangan dekat bahagian belakang ni. Kemudian kita boleh tarik dia punya bumbung ke bawah sikit. Kat dalam tu dia punya cooling coil. Sekarang ni kita nak betulkan blower dia. Jadi anda boleh nampak dekat sini, sepatutnya dia ada skru kat situ. Mana skru dia pergi? Jadi dia punya skru, ni dia punya skru. Tak tahu kenapa boleh tercabut. Saya rasa ada orang pernah buka sebelum ni. Jadi dekat bahagian atas ni kita buka dia punya corong air. Jadi dekat sini kita kena cabut dia punya wayar-wayar yang sangkut dengan dia macam ni. Lepas tu ada satu lagi soket dekat dalam ni. Buka. Ini dia punya lower resistor. Ini ada lagi 2 pada aircon. Cabut. Kita buka dia punya bracket dekat tepi ni. Dia ada 2 bracket atas dengan bawah. Lepas tu jangan lupa kosongkan gas dulu, baru kita cabut dia punya pipe. Dia ada satu dekat sini dan satu lagi ada kat dalam getah-getah ni. Tu cabut dia punya pipe. Kemudian kita buka 4 skru yang pegang kotak cooling coil dia ni. Patutnya ada 4 lah. Ini tinggal 1 je. Kemudian kita boleh turunkan dia punya kotak cooling coil. Lepas tu ada satu lagi wayar dekat bahagian belakang ni. Itu. Cabut je. Jadi sekarang ni kita cabut dia punya soket blower dia ni. Cabut dia daripada klip dia. Tarik dia keluar kat sini. Tekan dan tarik keluar dia punya soket. Dia tekan kat situ. Lepas tu tarik dia keluar. Jadi kita dah berjaya keluarkan dia punya wayar ni. Dia punya kotak cooling coil keluar. Jadi dekat atas ni ada 14 skru yang kita perlu buka. Kalau anda malas macam saya guna screwdriver elektrik macam ni. Sebab banyak sangat skru, malas nak pusing satu-satu dan memudahkan kerja. Jadi ini semua skru dia. Kemudian kita terbalikkan dia and then kita buka dia. Gitu. Ini cooling coil dia, ini blower dia. Jadi nak tukar blower dia senang je. Ada 2 skru dekat sini, lagi 2 skru dekat sini. Kemudian kita dah boleh buka dia punya blower. Dekat sini saya rasa dia punya blower blade dengan motor blower dia ni dah terpisah. Jadi kita buka dia punya blower ni. Kita dah boleh bawa keluar. Dah terpisah. Jadi itulah masalah dia.